Guys, ke Masjid Ar-Raudah, kita orang nak RV kat sini, pemberian baju kat sini. Orang nak solat jap, lepas tu gambar lah. Ok Jangan lupa subscribe, like and share. Safe out. So kita on. Dua kawan yang ada kat sini, tak kisahlah, Yassi pun ada, Z8, Z1000 Ninja pun ada, semua ada, InsyaAllah. Okay guys, kita gerak lah. Dekat je depan tu, tak jauh. So let's go now. Boleh tunggu ni keluar jap. Depan tu je InsyaAllah kita meraihkan pada yang golongan yang kurang mampu, meraihkan suasananya. InsyaAllah, InsyaAllah. Mantap, mantap bro, mantap. Guys, kita gerak depan tu je InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tak? Boleh? Ya, sini. Okey guys, semua parking dalam tu. Standby semua. Panjang ni, biji motor rasa ni dalam 10 dalam 230 ni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dekat nak 30 lebih saya ni. 30 lebih. 30 lebih. Okay guys, aku dekat rumah anak yatim ni. Dah ramai kot motor kat sini, banyak motor. So kita orang akan masuk dalam insya-Allah, tengok dalam. Assalamualaikum guys, kita orang pun dah sampai kat sini. Diorang peranggakan dalam 51 orang anak yatim kat sini. Kawan-kawan kita yang ada ya. First time dengan diorang, kebanyakan diorang ni geng Z8, S1000, semua geng Kawasaki lah. Tapi macam motor campur ada juga. Akak ni pun ada ya kak. Moga majlis berjalan lancar kan InsyaAllah. Allahu Akbar. InsyaAllah, InsyaAllah. Kawan pun ada kat sini. Juada ni nanti kejap lagi lah. Mungkin lepas ni acara untuk ada ucapan. Ini anak-anak yatim ada kat sini lah. Yatim ada kat sini. Anak yatim juga anak miskin lah. So InsyaAllah ini semua anak syurga InsyaAllah. Anak berurat lelaki ya. Anak yatim, anak yang miskin lelaki. Dia akan masih yasin sebentar lagi. InsyaAllah dia akan masih yasin. Mungkin aku masih yasin lepas buka nanti. Gembira mereka nampaknya dengan kunjungan kami di sini. Ini adalah sahabat-sahabat kita, kawan KLX Kelang, sahabat kita. Boleh bang InsyaAllah, InsyaAllah semua tunggu masa je. Boleh bang Alhamdulillah. So cuaca pun Alhamdulillah tak begitu hujan hari ni Ini dewan dia orang Dewan mereka kat sini Okay, tempat ni agak tenang sikit. Ya kak? Kita sekarang berada di Sungai Pinang Kelang. Okey, baik kak. Anak yatim. Ya. Anak yatim Sungai Pinang Kelang. Dia hasil gabungan daripada kawan-kawan rider. Kita beri sokongan, alhamdulillah. Ini anak-anak yatim hari ini. So moga mereka ini anak syurga ya kak InsyaAllah.
So kita tunggu acara seterusnya lepas ni kita nak baca Yasin lah dia. Okey. Sebentar lagi ke tak tahu sempat kan. Tak apa kita sambung nantilah. Baik. Baik. Terima kasih. Baik. Ini adalah dewan mereka belajar kat sini. Dalam ni ada dia punya asrama mereka. Asrama Putra Anak Yatim. Asrama Putra Anak Yatim. Tengok mereka beriadah kat sini lah. Meja yang tak ada nama. Dia punya penjaga dah set nama. Takut dia orang bercampur-campur, so boleh agak lah. Berapa jumlah mereka yang ada kat sini. Semua boleh hadir ya. Nampak pasien. Nampak orang kerja. Kami buat kerja. Bacaan Yasin Yasin daripada anak yatim dan juga anak miskin ni. So kita akan dengar mereka. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tanzil al-Azizir Rahim. Litunzir qawman la yu'minun. فأغشينا وأن تنذرهم لا يؤمنون إنما بالغيب فبشره بمغفرة للموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وبين لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءوا اللهم بحق ياسين إلى صراطك المستقيم. Selesai baca doa, so sedia untuk menikmati juada. Kita makan gorengan dulu lah. Kemudian lepas ni kita akan solat maghrib dulu. Cendol. Cendol lah, ambil cendol. Panas pada, minum panas pada. Baru maghrib, jemaah, kemudian baru makan berat. Gantung banner untuk Zaidnya members lah, KLX Central Riders. Lepas solat maghrib, anak-anak ini menjamu selera lah, makan. Tadi maghrib dia makan ala kadar saja. Ini juada yang ada di sini. Ada tembikai, ada kuih muih. Alhamdulillah, rezeki sedekah kepada anak-anak yatim. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan korang, anak yatim ni dah ramai lah. Yang setiap minggu terpenuh lah orang memberi sumbangan pada anak yatim ni. Setiap minggu, satu Ahad, kadang ada yang daripada student, daripada pengajian pun datang juga, datang dalam satu bas. Tapi ada banyak benda-benda yang Pak mahu yang terima, yang Pak Cik Zahir tadi, ada yang janji datang tapi tak bawa makanan. Alhamdulillah ada juga makanan yang hantar. So beginilah suasana malam dia makan kat luar. Sini pelajar lelaki makan belakang sini. Pelajar wanita makan di sini boleh. Assalamualaikum. Yang dihormati sahabat-sahabat rider, Tuan Haji. Sampailah untuk kita meraihkan anak-anak lah. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang kemarin ni kita meraihkan oleh kumpulan rider daripada Klang Center membantu anak-anak di sini. Saya dengar tuan-tuan akan membakar betul-betul juga. Kita bergambar, kita bergambar beramai-ramai dengan rider semua. Oh guys, anak-anak ni akan main bunga api. Sponsorkan bunga api, so tengok ramai. Aku punya bateri handphone, bateri kamera pun dah habis. Alangkah mereka sedang bergembira main bunga api. So, rider semua beri mereka bermain bunga api . Gembiranya mereka, ya Allah, hai, bergembira main bunga api.
Takut ke? Ini pun bersama anak-anak yatim. Seronoknya dia. Guys, kita temu lega ada punya chip yang menganjurkan program ni. Saya akan bertanya beberapa soalan yang pendek lah sebelum kita buat pada penutup. Okey, siapa nama tadi? Zeti. Zeti, okey Zeti, saya tanya okey, saya dah sebut nama kelab tadi. Cuma saya tanya lagi sekali, apa nama kelab ni ya? Dan berapa ramai yang anjur nama kelab ni? Okey. Okey, yang pertama sekali nama grup ni adalah Kelang X Central Okey. All Rider. Baik. Mana asalnya sebenarnya kumpulan Z8. Tapi bila lama-lama semua upgrade dia makin berkembang, so dah jadi All Rider. Kita tengok kalau ikut dalam grup WhatsApp tu ramai. Betul. 200 lebih. Okey, kita jumpa kita jangan semalam tu. Dan pertemuan dan persahabatan. Dah jam dah. Okey. Kelab ni ramai kan? Ramai 200 lebih. Yang aktif berapa? Yang aktif ni bolehlah kita kalau macam kita nak panggil event ke apa kan, kita lah untuk orang kata support dalam 50 orang boleh dapat. Tengok pada kita punya promosi lah. Kalau promosi kita padu ramai yang support. Okey. Okey, lupa nak cakap tempat yang kita buat ni. Apa nama tempat ni? Tempat yatim ni? Okey, tempat ni adalah Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim dan Miskin dekat Sungai Pinang, Kelang. Saya difahamkan anak-anak yang dekat rumah ni ada dalam sekitar 50 orang. Baik. Jadi terdiri daripada yang berumur antara 18 dan hingga kecil 6 tahun. Okey, untuk buat program ni berapa lama agaknya masa yang diambil untuk merealisasikan malam ni? Kalau nak ikutkan persediaan awal kita dah buat daripada sebelum bulan puasa lagi lah. Mula pada kita planning slow-slow, lepas tu bila dah masuk bulan puasa barulah kita buat perancangan yang terperinci. Alhamdulillah atas support semuanya berjaya. Macam mana boleh pilih rumah anak yatim ni ataupun ada yang dah ada perancangan awal? Kita masa tu saya bagi tahu kat sahabat saya, kita suruh dia cari. Mula-mula plan asal kita nak cari dekat Melaka, tapi bila kita buat timbang utara, so kita nak ramai kan sebab kita nak orang ramai turun, so kita buat Lembah Kelang lah. So cari jumpa yang ini. Okay, itu soalan saya tanya. Semoga acara kebajikan ni berterusan hingga sepanjang zaman. Amin. Terima kasih Alhamdulillah guys, sudah majlis yang kita buat ni. Aku join budak geng Z8 dan campur lah. So kebanyakannya Z8 lah asalnya. Pergi ramai orang join, dia tukar KLX Central. So asalnya Z8 lah. Jumpa dengan admin dia. So kalau ada program lagi sekali, aku minta diorang jemput aku lah. Aku suka berbenda macam ni untuk meraihkan anak-anak yatim. Jangan lupa subscribe, like and share. Siapa? Hey guys, tamat sudah iftar bersama anak yatim. Kebetulan dekat masjid ni, so aku lepas acara tadi aku terus solat isyak dengan tarawih kat sini lah. Halalang kat rumah pun
semalam juga soalan kat sini sama je. So aku solat dah settle. Sekarang ni jam dah tunjukkan pukul 10.30. Ngam-ngam awak terlebih. So let's go, kita balik. Jangkaan tiba pukul 11.03. Lebih kurang 11.03. So keluar kat sini. So menakkan perjalanan. Lepas edit video ni aku post kat grup Kelang X Central lah. Untuk dia orang nak hantar kepada inti apa tak nama dia aku lupa lah. So je lah. Jangan lupa subscribe, like and share. Siapa perlahan perjalanan pergi dan balik, InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Tengok apa konten lain lah, InsyaAllah.